Ya. Kita tengok 3 orang, iaitu yang kat sini. 3 orang iaitu Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsh kat sini. Dan yang baki lagi 37 orang, satu liang kat sini. Dia tak benar bercampur dengan orang luar, kerana ada yang cerita kata kat sini pernah ahli kampung kat sini, anak dia apabila mati dia nak tanam kat sini, tiba-tiba ketika dia cakur-cakur tu dia nampak darah mengalir. Wallahu a'lam. Sebab tu dia tak benar. Baik, kat sini juga asalnya perkuburan mereka ni bukan kat sini. Selepas peperangan, Rasulullah turun tempat Rasulullah undur diri. Dia di atas tu dia ada satu bukit, satu gua yang dia nama Gua Muharris. Satu gua tempat Rasulullah sembunyi. Selepas Rasulullah turun, Rasulullah arah kepada para sahabat. Kata Rasulullah, pergi cari jasad yang telah kukur dalam medan perang. Dan jumpa mereka di mana, ditanam kat situlah. Dan sebenarnya di antara Sayyidina Hamzah ni, kubur mereka depan masjid. Ariama depan masjid. Ada katanya tempat mihrab sekarang. Tapi ala kuliahnya yang pentingnya bukan kat sini. Kat sini pernah berlaku banjir kat sini. Sebabnya kat sini ni dia lembah. Yang lembah ni macam kita tengok pokok-pokok tu. Kan pokok-pokok kayu tu di kebun tu dia lembah macam ni lah. Sebab salah satunya strategi yang Rasulullah pilih kat sini ni, kerana sini ni dia lembah. Apabila kafir Quraisy dia nak serang ni, dia kena hati-hati. Dan Rasulullah arah ke 50 orang pemanah dengan pesanan Rasulullah, tetap kalah di atas ni, jangan kamu turun. Nampak kami menang atau kalah atau mayat dimakan oleh burung, jangan kamu turun. Tapi mereka tu turun juga. Nanti saya cerita mengenai peperangan. Baik, tak lewat masa semua dah turun. Kita beri salam sama-sama, ikut saya ya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlas syuhada. Ya ahlas syuhada. Al-Uhud. Al-Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. La ahlad diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal muslimin. Wa yarhamukumullah. Wa yarhamukumullah. Mustaqdimin. Al-mustaqdimin. Minna. Minna. Wal mustakhirin. Wal mustakhirin. Wa inna. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Hulana. Hulana. Walakum. Walakum. Wal afiyah. Wal afiyah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidina. Ya Sayyidina. Hamzah. Hamzah. bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidina. Ya Sayyidina. Mus'ar. Mus'ar. bin Amir. Bin Amir. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidina. Ya Sayyidina. Abdullah. bin Jahshi. Bin Jahsh. radhiyallahu ankum. Radhiyallahu ankum. Salamun. Salamun. Alaikum. Alaikum. Bima. Bima. Sabartum. Sabartum. Fa ni'ma. Fani'ma. Uqbad dar. Uqbad dar. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum. Warhamhum. Warhamhum. Wa'afihim. Wa'afihim. Wa'fu anhum. Wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka الرحمن الصراط المستقيم صراط إياك الذين نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Inilah perkuburan syuhada yang kita menziarahi mereka. Dan apabila mereka dikubumi kat sana, berlakunya banjir kat sini, maka ketika itu berapa tahun jaraknya, katanya 43 tahun. Peperangan berlaku pada 3 Hijrah. Pada 46 Hijrah berlakunya banjir kat sini. Apabila banjir berlaku, dipindahkan mayat mereka kat sini. Dan apabila banjir berlaku tu, jasad-jasad mereka tu telah timbul. Dan timbul tu elok lagi, berdarah lagi. Inilah satu keyakinan bagi kita menziarahi mereka, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyahum inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka mereka yang mati di dalam Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati, bahkan mereka diberi rezeki dari Tuhan mereka. Allahu akbar. Inilah kesemewaan yang Allah taala bagi orang yang mati di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimati di dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya agak panas sangat cerita mengenai peperangan, saya cerita dalam bazdah insya-Allah. Ada soalan nak tanya sini?
Okey, kalau tak ada kita terus. 70 orang. Kat sini 70 orang. 67 kat sini. 70. Dan perdian 3 orang kat sana. Oh, 67 Di kalangan orang Ansar, mereka banyak sekali kat sini. 65 orang dikukuh syahid. Hanya orang Muhajirin 4 atau 5. Riwayat satunya 67, riwayat 70 orang. Muhajirin makna Muhajirin orang Makkah. Minal Orang Mukarramah. Makkah berhijrah mari Madinah. Itulah dipanggil orang Muhajirin. Ansar iaitu mereka pertolongan. Ansar bernama pertolongan. Mereka tolong orang Muhajirin, dinama Ansar iaitu orang Madinah. Okey. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada kita suruh masuk. Atas bukit tu ada nama Allah. Kita bergambar dulu insya-Allah. Mana? Zoom atas bukit. Baik, kita gambar.